Nabi SAW memulakan dakwah di Mekah bukan hanya bercakap tentang menyembah Allah yang satu, tapi Nabi bercakap tentang keadilan sosial. Nabi sentiasa berada di pihak yang lemah melawan pihak yang kuat yang tidak bertanggungjawab. Kalau bikin Nabi ada tentera yang besar, Nabi ada sahabat yang ramai waktu ni, tapi Nabi masih bersuara menyebut yang benar di hadapan penguasa-penguasa yang memiliki kuasa, memiliki harta. Mereka boleh buat apa saja. Kalau kita ada di zaman Nabi tu, kita akan rasa sebagaimana sebahagian kita rasa kadang-kadang, tak boleh lah, tak boleh nak kalahkan dia. Tentera dia hebat, teknologi dia canggih, duit mereka berbilion-bilion. Apa kita boleh buat? Kita akan rasa macam tu. Tapi Nabi SAW terus bekerja, hari demi hari demi hari demi hari, keluar baca ayat ni, sebut dekat Quraisy, kamu pendusta agama, kamu menolak, menyusahkan orang-orang yang susah, kamu solat dalam keadaan sebenarnya kamu beribadah hanya sebagai show off. So Nabi lawan, sampai nanti kalau kita lihat di sirah, di hujung nanti Nabi SAW akan masuk balik ke depan Kaabah yang sama ini dan merobohkan setiap satu berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu. Dan seluruh proses itu bermula dengan Nabi. Ini langkah awal Nabi SAW memulakan dakwah. Waktu tu kalau kita kata Nabi akan menang, kita tahu baca sirah Nabi menang. Tapi kalau kita berada bersama Nabi SAW waktu tu, kita akan macam kita rasa hari ni, bila Palestin akan merdeka, tengok kajian, tengok bacaan, tengok kuasa, tengok sokongan. Baru ni ada satu sesi dengan seorang syekh, dia kata dia menjangkakan paling awal dalam tempoh 50 tahun. Kita macam 50 tahun lagi. Kita macam kalau kita duduk kat zaman Nabi SAW, kita lagi tak tahu berapa tahun ni. Dengan 10 orang, 20 orang ni kita akan take over Mekah ni. Ya, hanya dalam tempoh beberapa belas tahun lepas ni, Nabi akan masuk ke dalam Mekah, membukanya dan membersihkan daripada semua pendusta-pendusta agama ni. Sembahan-sembahan mereka semua dihapuskan, dikembalikan kepada tujuan asal. Kenapa Kaabah dibina? Untuk mentauhidkan Allah semata.